kebanyakannya barang asal dari negara kita ni, macam beras, daging, ayam, semua tu kebanyakannya bukan dari negara kita sendiri. Berdasarkan satu cartapai dari soal selidik yang kami dah edar kepada orang awam, saya nak tunjuk macam mana bergantungnya Malaysia terhadap import barangan asas ni sebenarnya dah bagi kesan besar kepada ekonomi negara kita. Kalau kita tengok cartapai ni, sudah terang lagi bersuluh bahagian import barangan asas ni agak besar. Jadi ini dah membuktikan bahawa Malaysia masih bergantung pada negara luar untuk keperluan harian. Maksudnya macam ni, apa-apa gangguan dari luar, kita akan terus terkesan. Bila Malaysia ni terlalu bergantung kepada import, duit negara akan keluar ke negara pengeksport. Dalam masa yang sama, pengeluar dan petani tempatan susah nak bersaing. Sebab harga barang import selalunya lagi murah atau lagi stabil daripada barang dari negara kita sendiri. Akhirnya, ekonomi tempatan semakin perlahan dan kita makin bergantung kepada import. Padahal, Malaysia ni ada je tanah, sumber dengan tenaga kerja. Tapi, cartapai ni tunjuk masalah sebenar dia bukan kekurangan sumber, tapi masalah kebergantungan kita kepada barangan import. Dan kebergantungan ni membuatkan ekonomi kita mudah terjejas apabila berlakunya krisis global. Kalau kita tengok dari sudut pandangan Islam pula, isu ni rapat dengan maqasid syariah, iaitu menjaga kehidupan dan juga harta. Keselamatan makanan penting untuk hidup rakyat, dan ekonomi yang terlalu bergantung kepada import boleh menjejaskan harta negara kita. Allah sendiri dah ingatkan dalam Al-Quran supaya kita tak membazir. Dan kebergantungan tanpa kawalan ni sebenarnya satu bentuk pembaziran ekonomi. Sebab tu, isu import barangan asas kepada negara kita ni bukan isu kecil, tapi isu yang beri kesan masa jangka panjang pada negara kita. Dan dari satu cartapai ni, kita dah boleh nampak dah satu perkara yang jelas. Kalau kita tak urus import ni dengan bijak, ekonomi negara kita akan sentiasa berada dalam risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah Takini binti Muhammad Hisham dengan nombor pelajar 2024256828 dari kelas L semester 3. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah kesan import barangan keperluan asas terhadap ekonomi negara. Hari ini saya akan membentangkan satu isu kritikal yang semakin mendapat perhatian kerajaan, iaitu kebergantungan import makanan terhadap kestabilan ekonomi dan keterjaminan makanan negara. Nilai import makanan Malaysia kini semakin meningkat, menyebabkan defisit dagangan agro makanan serta aliran keluar modal. Kejatuhan nilai ringgit turut meningkatkan harga makanan import dan menekankan kos sara hidup rakyat, menjadikan isu ini perlu ditangani secara menyeluruh dan lestari. Kebergantungan berlebihan terhadap import makanan memberi kesan besar kepada ekonomi Malaysia. Apabila nilai ringgit melemah, harga makanan seperti daging, susu dan sayur-sayuran meningkat, sekaligus menyumbang kepada inflasi makanan. Selain itu, sektor pertanian tempatan menjadi lemah kerana sukar bersaing dengan produk import, menyebabkan kurang pelaburan dan inovasi. Keadaan ini juga menjadikan rantaian bekalan makanan negara tidak stabil dan terdedah kepada gangguan luar. Bagi mengupas isu ini, saya merujuk kepada artikel berkaitan pemerkasaan pertanian dan makanan berdasarkan kerangka maqasid syariah. Khususnya prinsip hifz an-nafs yang menekankan kepentingan memastikan bekalan makanan yang mencukupi, selamat dan berterusan. Kebergantungan tinggi kepada import bercangkah dengan prinsip ini kerana keselamatan makanan rakyat terdedah kepada faktor luar yang tidak dapat dikawal. Sebagai langkah penyelesaian, pengeluaran makanan domestik perlu diberkasakan melalui teknologi pertanian moden seperti pertanian pintar dan vertical farming bagi meningkatkan kadar sara diri. Selain itu, penyerapan nilai Islam seperti amanah, keadilan dan ihsan dalam rantaian bekalan makanan penting untuk mengurangkan pembaziran dan menjaga kebajikan petani. Kesimpulannya, kebergantungan import makanan merupakan ancaman jangka panjang kepada kestabilan ekonomi dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan pertanian tempatan berasaskan teknologi dan nilai Islam bukan sahaja dapat mengawal inflasi dan mengurangkan aliran keluar modal, malah memastikan keselamatan makanan negara selari dengan maqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Farna binti Mat Sawal Fitri. Jadi sebelum saya mengupas dengan lebih terperinci mengenai isu ini, marilah kita bayangkan suatu hari nanti bila kita bangun tidur pada waktu pagi, beras jadi di pasar, minyak masak naik 2 kali ganda, ubat-ubatan pula sukar untuk kita peroleh.
Jadi, saya di sini akan mengupas dengan lebih terperinci mengenai import barangan keperluan asas. Seperti yang kita semua sedia maklum, import barangan keperluan asas seperti makanan, ubat-ubatan, bahan mentah memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi negara kita. Hal ini kerana pengeluaran tempatan masih belum mampu memenuhi sepenuhnya permintaan rakyat disebabkan oleh kekangan tanah, perubahan iklim serta pertambahan jumlah penduduk. Tanpa import, negara berisiko mengalami kekurangan bekalan, peningkatan kadar inflasi serta tekanan kos sara hidup, terutamanya kepada golongan berpendapatan yang rendah. Oleh itu, isu import ini bukan sekadar isu perdagangan semata-mata, malah berkait rapat dengan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dari sudut Islam pula, isu ini berkait rapat dengan maqasid syariah, khususnya pemeliharaan nyawa dan pemeliharaan harta. Pemeliharaan nyawa bermaksud memastikan rakyat memperoleh makanan dan ubat-ubatan yang mencukupi bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Manakala pemeliharaan harta pula merujuk kepada kestabilan harga barangan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi. Perkara ini selari dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa sesiapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan memberi ganjaran kepadanya dengan buah-buahan syurga. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam melarang sebarang keadaan yang boleh memudaratkan masyarakat, termasuklah kekurangan bekalan keperluan asas. Bagi mengurus isu ini dengan lebih baik, terdapat langkah yang boleh diambil. Antaranya, kerajaan perlulah memperkokoh pengeluaran tempatan melalui penggunaan teknologi moden serta sokongan yang berterusan kepada petani dan pengeluar tempatan. Jadi di sini, saya boleh simpulkan bahawa import barangan keperluan asas bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tetapi ia merupakan satu keperluan yang dibenarkan oleh syarak selagi ia bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat dan untuk menjaga kestabilan negara. Isu sebenar bukan sama ada import ataupun tak, tapi bagaimana ia diurus agar selari dengan maqasid syariah dan kepentingan ekonomi negara. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wahidatul Hasanah binti Wahid, 2024-209524. Pernah tak kita terfikir apa akan jadi kalau Malaysia berhenti mengimport barang keperluan asas? Adakah harga barang akan kekal, stabil atau melonjak naik? Berdasarkan data rasmi statistik perdagangan di Malaysia pada tahun 2025, jumlah barangan import menunjukkan trend signifikan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Contohnya, nilai import Malaysia pada tahun 2025 meningkat kepada RM113.1 bilion berbanding tahun sebelumnya. Barangan import memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Malaysia, daripada ubat-ubatan sehinggalah bahan mentah industri. Semua ini membantu memastikan ekonomi negara berjalan dengan lebih lancar. Tahukah anda, di Malaysia lebih separuh daripada import barangan terdiri daripada barangan perantaraan, iaitu barangan keperluan asas dan barangan elektronik yang digunakan dalam sektor pembuatan. Tanpa barangan import ini, pengeluaran ekspor di Malaysia boleh terjejas dan menurunkan daya saing negara di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, dari Januari hingga November 2025, jumlah perdagangan Malaysia naik hampir RM2.78 trilion dan import meningkat sebanyak 15% dalam bulan terakhir ini.